Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada sahabat organik saya. Kita dah nak sambut raya dah. Mungkin Isnin kot. Tak tahulah bila. Selamat Hari Raya pada anda semua. Harap anda semua share, repost, like, komen. Saya nak buat VTT ni berkenaan dengan pengenalan. Ramai orang tak kenal Datuk Bandar Kuala Lumpur ni siapa. So, jadi sajalah saya nak buat pengenalan sebab bangga saya ada Datuk Bandar segini hebat. Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif, dia berkhidmat sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-15 semenjak Ogos 2024. Okey, Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif, dia pernah berkhidmat sebagai Presiden Majlis Pembandaran Seberang Perai MPSP dari tahun 2011 hingga ke 2017. Kemudian, beliau dilantik Kerajaan DAP Pulau Pinang sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dari 1 Julai 2017 hingga 19 Januari 2018. Selepas itu, beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif Program Penempatan Manusia PBB UN Habitat pada Januari 2018. Dan kemudian 2024 dia dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur. Well, itu kisah beliau lah sebab ramai orang tak kenal dia siapa. So saja je saya nak bercerita pasal hal beliau. Tapi cuma saya nak bercerita pasal semenjak DAP memerintah Pulau Pinang pada tahun 2008. Dakwaan bahawa orang Melayu diusir secara halus daripada Pulau Pinang, dia sering dibincangkan dalam konteks gentrifikasi atau pembangunan pesat, perubahan dasar perumahan. Ni bukan pengusiran secara langsung tapi lebih kepada tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan perpindahan penduduk, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Okey. Saya nak cerita sedikit sebanyak cara-cara yang sering dikaitkan dengan pengusiran halus ni. Bukan menuduh tapi cara-cara lah saya nak bagi tahu macam mana. Okey. Pertama, kenaikan harga hartanah dan sewa. Pembangunan pesat menaikkan harga rumah dan sewa di kawasan bandar seperti Georgetown. Ramai penduduk asal termasuk orang Melayu tidak mampu untuk terus menetap kerana kos hari hidup di sana sangat meningkat. Kedua, projek pembangunan dan pelancongan. Kampung-kampung tradisional dibangunkan semula untuk projek komersial, pelancongan atau kondominium mewah. Pemilik tanah kadang-kadang diberi pampasan atau ditawarkan pindah ke lokasi lain, iaitu jauh daripada bandar. Ketiga, penguatkuasaan peraturan Majlis Pembandaran. Penjaja kecil atau penduduk setinggan dikenakan tindakan penguatkuasaan menyebabkan mereka kehilangan tempat mencari rezeki atau tempat tinggal. Dan tindakan ini dilihat menekan golongan Melayu berpendapatan rendah. Keempat, kekurangan perumahan mampu milik di lokasi strategik. Projek perumahan mewah mendominasi pembangunan, manakala tanah mampu milik terhad dan biasanya dibina jauh luar daripada bandar. Kelima, perubahan sosial ekonomi. Kenaikan kos pendidikan, perkhidmatan dan barang keperluan turut menyumbang kepada penghijrahan keluar daripada Pulau Pinang ke negeri-negeri atau kawasan lebih murah seperti Kedah ataupun Perak atau dekat Pulau Pinang yang bahagian mainland. Isu ini sangat sensitif guys. Sering dijadikan polemik untuk jadikan isu semua. Tapi cuma saya nak bagi tahulah. Itulah cara orang-orang kita tak ada dekat bandar. So, saya nak tegaskan dekat sini mudah. Bangsa saya, berjuanglah. Kayakan diri anda, kayakan keluarga anda. Cari duit banyak-banyak. Naikkan ekonomi kita. Buatlah yang terbaik untuk diri anda. Kerana anda seharusnya dapat tempat istimewa di tanah anda sendiri.
saja je saya nak buat status ni sebab boring kan, tak tahu nak buat apa. So, saja. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.